Cucu atuk, kau tengah pancit kan? Asyik kejar langkah orang je memanjang sampai nafas sendiri putus. Tengok kiri kanan, semua orang macam lari pecut. Kau pun gelabah nak ikut rentak kelajuan diorang. Bila kau paksa diri lari ikut pace orang, mulalah kaki tu cramp, dada rasa nak pecah. Last kau barai awal. Bukan sebab kau tak power, tapi sebab kau sibuk guna kelajuan orang lain kat track kau sendiri. Dengar sini. Tarik nafas tu. Hidup ni bukan lari pecut 100 meter, babe. Ni lari maraton naik bukit. Cari pace kau sendiri. Biarlah gerak sikit-sikit. Asal jantung kau relax je. Orang yang lari ikut rentak sendiri ni, dia susah nak pancit. Silat hari bulan, dia yang potong tang corner sampai puncak. Biar lambat, janji tak stop. Terus je lari. Ingat pesan atuk sayang ni.